Di adab yang terakhir, menyediakan tempat yang selesa. Selesa sangat kita ni dalam ni. Kan di rumah masing-masing boleh je buat kopi, Nescafe, ada tak? Boleh. Tak ada. Siapa dia? Boleh je. Boleh kan, kat rumah masing-masing ada aircon lah, macam-macam. Tetapi kalau kita menyediakan tempat untuk buat majlis ilmu, dicadangkan adalah menyediakan tempat yang selesa. Selesa ni bukan ikut kacamata dunia. Kita perhatikan selesa zaman Nabi tu selesa macam mana. Kita ni sangat selesa, tidur berbantal tilam, ya Allah, katil empuk dengan. Tapi Nabi tak ada semua benda tu. Tuan-tuan pernah dengar tak Nabi makan roti apa? Nabi kan makan roti gandum. Seorang pembuat roti yang buat roti untuk Rasulullah makan masih hidup pada zaman tabi'in. Jadi tabi'in tu dia pergi, dia kata, boleh tak engkau buat roti pada aku seperti mana roti yang kamu buat untuk Rasulullah makan? Dia senyap je. Dia kata, betul ke kamu nak makan roti seperti mana roti yang aku buat seperti Rasulullah makan? Dia kata, ya, aku nak makan seperti mana roti yang dia makan dan aku nak dapat kecintaan yang besar pada dia. Dia kata, tahukah kamu, roti Rasulullah ni gandum dia gandum kasar sangat. Mana ada pemisal zaman tu. Tepung kita sekarang tu, ini tepung zaman kita tu, gandum kita tu dah halus, dah gebu-gebas. Tapi zaman Rasulullah dia kata, roti yang aku buat untuk Rasulullah gandum yang kasar, kalau kamu pegang saja, ya Allah, kamu pasti tak sanggup makan. Dia kata, dan rasanya saja aku pasti kau tak akan makan. Baru cerita bab roti dia. Jadi tu saya kata tadi, keselesaan yang dimaksudkan di sini itu bergantung kepada bagaimana yang kita nak